Masuk mimpi aku pula dah. Tengah buat apa dah mamak gendut ni? Rina gemuk. Abang Meh, tak payah cakap macam tu. Rina gemuk. Rina dah kurus. Abang Meh. Tak guna pun jantan kurus. Berani-beraninya mengata aku gemuk. Buat apa agaknya mamat tu sekarang? Aisyah? Adik Cha? Adik Cha, wake up. Wake up. Ada mamat yang kakak tak suka masuk mimpi akak. Adik okey tak? Kenapa adik pun bising juga? Sampai dalam mimpi aku dicari. Kenapa? Siapa cari adik? Ngeri. Ngeri. Kenapa buncit? Kita bangun. Buncit kan? Adik, kenapa diorang masuk mimpi kita? Apa yang diorang nak sebenarnya? Seruan apa ke ini? Adakah mereka berindu kita? I don't know. Apa yang diorang buat agaknya sekarang ni kan? Kenapa Rina kisah? Sebab Rina rindu juga siapa tu Rina. Rina tak rindu. Cuma that's so weird. Kenapa dia masuk dalam mimpi kita? Mungkin kita pun dalam mimpi. Adakah? Tak tahu ke? Bila kita mimpi orang, maknanya orang tu yang rindu kita. That's mean dia rindu kita. Korang sorry sebab ni memang real. Kita tak dapat tidur malam ni. Terlalu buruknya. Terlalu besar Mbak Aisyah. Kita tak dapat tidur Kenapa malam tak lagi ni. marah sama adik? I don't know. Korang, kita tak dapat tidur malam ni. So, kita ambil inisiatif untuk call orang yang masuk dalam mimpi kita orang kan. Yang kita tanya, dia orang tengah buat. Ya, sebab tak tahu apa dia orang tengah buat. So, let's go. Kau nak didua-dua Dan Rina pun tertanya-tanya apa yang abang-abang kita orang buat. Abang-abang dengan Cha akan buat satu it's like persoalan macam contohnya Lokman. Okay, apa yang dia tengah buat sekarang ni? Kalau Rina betul, so Rina akan tampar muka Cha menggunakan ni form yang hari tu. Benar lah. Dengan Lokman, Rina tak boleh nak tampar kuat-kuat sangat sebab Rina masih lagi berjaga-jaga, jaga batas, jaga pergaulan. So, tapi dengan Cha memang Rina akan bagi dia setepek. Akak lagi marah sama adik. Akak tak tahu nampak kau marah sama orang ni. Cepatlah nak call Aiman dulu ke nak call Lokman dulu? Kau Pak Irin. Kau, aku dah kata kau. She's a baby. Kau call dulu. Okay, call Lokman. Okay. Nah, call Lokman cepat. Kita dah call Lokman menggunakan nombor Aisyah. Aku tak tahu lah dah. Hari tu dia angkat je call Aisyah tu. Mana ada? Tu telefon Aslah. Okay, korang kat sini korang akan tengok reality sama ada Lokman akan angkat call Aisyah. Okay, kita bagi skala dia macam ni. Duduk baring ke berdiri? Duduk. Rina pilih di tengah baring. Okay, soalan kedua, dia tengah main apa? TikTok ke? Main game. Atau... Wow, that's a good answer. ML. Tengah main ML Kot lah. Aduh. Apa yang ML ke ML ke apps lain? ML. Pilih ML, akan pilih apps lain lah. Maknanya macam boleh jadi TikTok ke? IG ke macam tu. Something like that. Scroll lah. Rina tak sabar nak tampar muka Cha. Rina, orang dah tidur pukul 12.47 ni Rina. Aduh Rina, betul Rina buat apa fikir awal-awal ni? Kalau dibuat selain daripada... Hello. Aiman. Ya. Tadi aku tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lah. Tadi adik. Tadi adik apa? Kau ingat aku ni adik? Bukan. Kenapa ni? Sabar. Kita makan apa lagi? Okay. Tadi aku tidur. Lepas tu, engkau masuk dalam mimpi aku. Weh, boy dah. Ya weh, kita dah tidur dah tadi. Lepas tu Echa duk gigau-gigau sebut nama kau. Apa kau ni? Lepas tu aku tersedar. So aku macam, Aiman tengah buat apa Okay. So aku nak tahu sekarang kau tengah duduk ke baring ke berdiri? Aku tengah bawa kereta. Sama-sama, okay. Aiman kan cakap dia beli makanan. Aiman kan cakap dia beli makanan. Mana ada orang bawa kereta berdiri? Yelah. Okay. Makan nasi ke bukan nasi? Belum. Nasi. Makan nasi bukan nasi Okay, sabar. Okay, so aku nak tahu kau beli apa tadi? Beli makanan lagi ni. Ya, apa? Nasi goreng ayam.
Apa lagi soalan kau nak tanya dia? Okay. T-shirt lengan pendek ke lengan panjang Malam-malam. Kau rasa? Pendek. Lengan pendek? Cakap je lah kalau dia pasti pendek. Aku rasa, tak payahlah, tak ambil. Aku ni lawan lah baru best belah badan. Aiman. Aku rasa lengan panjang kan? Ya. Okay, tanya. Aman, kau pakai lengan pendek ke lengan panjang? Pakai sleeveless. Sleeveless duduk tak? Duduk tak ada lah. Duduk tak lepas. Duduk salah. Kena juga kau. Okay, Man. Okay, Man. Itu je, Man. Man, terima kasih, Man. Alright, bye-bye. Bye. Aduh. Sabar. Kita balas Aku je tahu takut. Kita balas je lah. Satu. Kena tudung. Tak apalah. Kau kuat. Aku tak bersembuh. Tak salah kita punya tilam nanti. Nak kena kemas dulu sebelum tidur. Aduh, Tak apa, boleh. Serabut dah cepatlah. Weh, bagilah aku ready. Dia dah tak cantik langsung ni, Pat. Mana aku faham elok Mary sakit hati. Unexpected. Ui, inilah orang letak dalam tu. Slime. Bukan. Betul-betul. Kau nanti je kali. Kau tak Tak duduk. sebelah sini je supaya dapat tunjuk. Itu pun tak kuat ke? Aku tekap je. Cepatlah. Siapa lagi? Harry. Mana telefon tadi? Okey, teka Harry tengah buat apa? Duduk baring berdiri. Baring. Kat sini tengah duduk. Kat sini tengah duduk. Okey tak ni. Okey, macam ni. Dia pilih main phone ke buat benda lain? Tu je. Main phone. Aku rasa dia buat benda lain. Okey. Jangan Kau- telan. Tak tahu kat lidah lah. Nak cakap. Hello, Hari. Oi. Harry, Rina nak tanya. Ah, Harry tengah buat apa tu? tengah duduk-duduk kenapa? Tengah dia duduk. Lepas tu Harry tengah main game ke tengah buat apa? Main game. Tengah main game ah. Hmm. Okey Harry, tu je nak tahu. Tak ada Apa je? Cari rindu Harry. Tak, tadi Rina tidur, Harry. Tak ada mana je aku tu. Dengar ni, Harry. Tadi Rina tidur. Lepas tu dia meracau. Dia macam, Harry. Sebab Harry kan tak pilih Rina. Pilih bah. Harry tipu. Mana lah. Kan lu main kan? Look back. Okey Harry. Sorry ganggu Harry main ML. Tak apa. Okey. Tapi untuk jawab soalan tadi aku nak pakai baju. Wow. Harry snap sikit Harry. Okey. Okeylah Harry, sorry ganggu. Ganggulah lagi. Apa? Tak naklah. Biasa Bye, Harry. juga tu. Bye-bye. Assalamualaikum. Akak betul yang dia duduk. Adik betul yang dia main telefon. So kau kena satu, aku kena satu ni. Okey, tengok. Tengok pula situ. Jangan ambil tu jadi thumbnail. Dua. Kau rasakan Akak dia tahu dulu kan. ada. Dia tergantung macam belalai tadi. Awak dah boleh korek. ada kan ni kau nampak 2 kali. Mana boleh korek? Akak ni ada lah masuk oleh enggak? Kau pelik aku bergeletar sebelah ni, aku boleh buih esok pagi. Tak ada lah. Cepatlah. Relate boleh tak kau ni? Cepat. Semalam kau tak update Emma lah. Orang tak Lokman, angkat. kita akan call Lokman. Ooh, I know I love you but I wish you were Tekanlah dulu. Tengah baring ke duduk? Kau ni tengah duduk Cepatlah. Okay, kalau Rina baring, dia tengah main apa? game kot. Main phone ke buat benda lain? Rina rasa dia buat macam hello? Minat benar kau lah. Ha? Apa? Apa? Ha? Minat benar call Lokman? Ha? It's for freaking content lah. Kalau tak aku tak nak call kau pun. Alamak. Tak elak. Lokman ni apa? Berharap lagi ke?
Lokman masih lagi berharap ke Lokman? Apa? Lokman Rina punya sekarang. Alah, Rina punya. Tak adalah. Dengan siapa? Lokman bukannya Rina yang suggest. Bukannya kalau dia tanya Rina nak siapa, mestilah Rina pilih Lokman. Lokman ni macam tak biasa. Tahu tak sebab apa call ni? Sabarlah Aisyah, diamlah. Akak nak cakap dengan Lokman. Rina tidur mimpi. Lokman! Apa? Rina tidur mimpi kau, Lokman. Rina tidur mimpi aku? Ya. Lokman, sumpah pelik. Kau masuk dalam mimpi aku. Korang berdua ni gilakan aku tu macam mana sekarang ni? Lokman tu tandanya apa? Itu tandanya Rina ada janji cinta dah kat Lokman. Bukan orang kata kalau kita mimpi orang tu yang rindu kita ke? Alamak kanta dah lah. Jadi Lokman rindukan Rina. Kenapa Lokman tak jujur je sebelum ni? Lokman! Cool feel? Rumah dia tak ada lain ke kita tak ada lain? Nak ke mana? Lokman! Kenapa Lokman end call? Bila masa Lokman end call? Rina tak habis cakap lagi. Taklah. Mana ada end call? Lain tak ada kot. Biadab. Sorry, Lokman memang macam ni ke dengan ex-ex Lokman? Taklah. Dengan orang lain bolehlah biadab Lokman. Kalau dengan Rina kena respect. Faham? Taklah, Lokman saja je nak tes Rina. Rina marah ke tak? Maksudnya Rina marah. Marah tandanya apa? Tandanya benci. Bencilah Lokman lagi Rina. Bencilah. Tak ada orang kata benci. Lokman tahu suatu hari nanti benci tu akan berubah menjadi sayang. Ya, Lokman teruskanlah berharap. Benda yang tak pasti. Lokman buat apa tu? Tak ada. Lokman tengah baring-baring. Baring-baring? Baring-baring? Baring-baring buat apa? Main phone ke apa? Tak ada main game. Main game? Main FIFA, PS. PS? Tak apalah, Lokman tak buat apa yang Rina harapkan lah. Buat apa? Rina imagine benda lain. Rina imagine apa? Rina ingat Lokman tengah makan. Tak ada orang tak makan masa ni. Lokman kan... Patutlah Lokman kurus! Lokman ikut gaya makan Rina kan. Sekarang Rina 11.40. Mana makan, mana boleh makan. Takut lemak tu bertambah lagi besar nanti. Iyalah, Rina lemak Rina bertambah sebab makan waktu-waktu macam ni lah. Tak tahu ke? Ya tahu. Sebab tu lah tak makan waktu macam ni. Lokman tak nak. Lokman sama besar dengan Rina. Samalah besar. Biarlah Rina nampak kecil sikit. Tak boleh. Rina besar, Rina nampak cute. Comel. Terima kasih Lokman. Sama-sama. Okay, tak apalah. Lokman rehat lah. Sorry ganggu. Lokman dah puji comel lah. Bila nak puji Lokman handsome-nya? Bila Lokman nak handsome? Tak tahu lah tu. Tak juruhan lah. Rina kalau orang tu handsome, Rina memang puji dia handsome. Kejap. Lokman, kau main game telefon ke game dekat PS5? PS5. Kau Ya! Bontot tu. Thank you Lokman. You are very my soulmate. Ingat my baby poo tadi. Lokman, you are my kitty petuti. Wow, happy je. Lokman dia tu apa lah. Okay lah, tak apalah. Bye, selamat malam. Bye, malam. Ni Chan cakap selamat malam juga. Chan cakap. Okay, tak apalah. Sorry ganggu. Assalamualaikum. Tak apalah. Assalamualaikum. Salam. Dua kali. Akak stop ni.